Fibroid memang banyak. Fibroid memang banyak. Kadang-kadang orang yang belum berumah tangga pun dah ada. Fibroid cyst dah ada. Ini boleh kalau di luar sana, dia mungkin diubat biasa dulu. Kemudian dia cadangkan dia cadangkan untuk buat pembedahan buang. Itu memang senanglah. Tapi cyst ataupun fibroid ni kita tidak tahu daripada mana puncanya. Kita buang ujung. Ibarat kita buang itu dia punya dahan, dia punya buah, dia punya ranting kita buang. Masalah sebenarnya pada pokok itu ialah tanah dan akar dia. Jadi homeopati cari akar dia itu dan persekitaran akar itu. Jadi bila kita dah betulkan, itu yang sebabnya bila dah baik dia susah nak datang lagi penyakit itu. Jadi cyst fibroid boleh diubati, dia kecutkan, dia tidak hilang, dia kecut. Sebab apa? Yang tumbuh tu pun sebahagian daripada badan kita. Pada satu ketika dia bahagian baik. Tinggal lagi dia sudah jadi pemberontak, dah jadi benda tidak baik. Jadi kita jangan buang. Kita kecutkan dia, dia akan jadi bersedia kala balik.